Hi guys, Assalamualaikum. It's your girl. So today is my birthday, 17 November. Hari ni buat vlog, ajak tahu pula hari ni nak keluar. Sekarang kita orang berada di dalam kereta. Kenapa El dengan Yin kat belakang? Sebab abang driving and mama duduk kat depan. Nak pergi mana mah? Fikirlah itu hantar abang balik Labuan. Abang balik Labuan. Kita orang nak pergi ke LIA. So it's time untuk abang pulang ke rumahnya setelah 5 hari berada di Malaysia. Setelah berada di ujung dunia hantar abang pergi ke KLIA. Abang punya flight pukul 1 and sekarang ni pukul 11.50. Sekarang ni hari ni kita nak keluar sebab kita orang nak settle banyak benda lah. Budak ni nak settlekan dia punya power, spek lah apalah. Nanti I akan update lagi later. Bye bye. Kita orang dah sampai KLIA. Chill. Nak pergi kerja kan? Ya. Selamat pulang abangku. Abang nak main golf. Oh yo. Mana bu? Dah tiket in dah bu eh? Bye bang. Okay. Thank you. Bye. Jumpa. Bye. Udah berpisahan ada manusia biasa. Bye. Okay, after dah hantar abang tadi, sekarang kita orang mestilah kena serah make sui. Kejap. Hari ni kau hari Isnin ke? Kejap. Kenapa tak kerja ya? Kejap. Asal budak ni tak kerja Ponting weh. Keponteng. So sekarang kita orang dekat make sui satu. Sekarang pukul 12.20. Time lunch in 12.20. Lunch time babe. So diorang pagi-pagi ni dah lapar. So kita nak pergi lunch terus lah. Dah memang waktu lunch ni. Walaupun selalu lunch pukul 3-4, tapi hari ni awal sikit. So korang sesiapa yang tak tahu macam mana Mitsui ni looks like, yang tak pernah pergi lagi, macam ni lah. Dia betul-betul macam outlet factory. Bukan factory outlet tu, dia macam kat luar. Yang ni dia yang version mall punya kan. Premium outlet je. Premium outlet. Tengok sesiapa yang nak murah-murah, sini dia ada buat ni lah, wholesale Coach. Ke banyak-banyak brand Coach Wah, siapa nak? Mari. Lunch kat Paratai, our favourite restaurant. Kita nak makan nasi ke? Kita nak order dulu makanan. Kau tahu kan mana apa kan? Okay, makanan semua dah sampai. Let's eat. Malas agak nak basuh. Thank you mama. Oh, ini belakang. Kita mau suka gila Paratai. Dia sekali order tak ingat dunia. Budak ni yang order. Sotong kan, kita tak habis mah. Okay guys, kita nak tengok Usha ada apa. Cantik je ni. So basically guys, bag dia macam like outdated punya. Lepas tu macam and hari ni mama tiba-tiba je nak apa ni, mama kata macam ni mama bagi kau Stanley dengan apa tu, Rebel Metal je, macam tak cukup. Lepas tu kau nak apa-apa lagi tak? Mama cakap macam tu So mama nak bawa El pergi ke Swarovski. Kat mana mama?
bawah sana. And nak beli. Oh, nak pergi tengok watch. Kalau ada kat sini. Hopefully ada yang berkenan dekat restoran ni. Okay, dia tak record. Nanti I'll bagi tahu korang. Bye. Kalau korang, jam dia semua jenis yang sama je. Yang macam passion-passion yang I pakai ni. Dia tak ada yang macam brand ke apa ke. Sama je. Oh, tak ada ni. El tertarik dengan ada satu ada satu gelang ni sebab Syau, kawan El, dia bagi Sarah Roski cincin warna pink. So I nak matching dengan cincin yang Syau bagi tu. Harga dia daripada RM1,000 jadi RM600 je. Macam nak lah. Okay, dia tengah nak beli seluar jeans. Seluar jeans apa dia nak beli? Dah kurus. Dah kurus Tengok seluar semua dah. Seluar semua besar. Alamak. Kena pakai pinggang. Jerut-jerut dah tu lah. Ya. Kena sampai sini. Alah. Mana lah boleh saiz pinggang 32. Semua nak beli baru sebab dia dah kurus. Sebab dulu saiz dia 40 kot. Sekarang dah 32 cik. Nak apa Mama kata berhajat dalam RM2,000. Gelang tadi dalam RM500. Tak tahu nak apa. Tak nak apa-apa. So Mama nak belanja gelang warna pink. Dia version macam ni tapi dia pink. Benda dia ni jadi macam tandung hari ni. Serabu. So I beli ni korang. Sekejap, dia tutup ni. I beli yang ni. Cantik tak? So ni Mama beli, ni Syau beli. Okay, I bought that one. Thank you Mama. Okay. So alhamdulillah I dah beli dah. Mama birthday. Daripada Mama untuk El. Apa je dah huruf dia ni? Oh, okay. Thank you Mama, I love you. Kita nak pergi mana pula? Ralph Lauren. Ralph Lauren. Geli tu dia ni. Sumpah acah tu. Itu Tommy Hilfiger ke? Tengoklah. Mahal. Itu memang. 529 tu ke meja bodoh. So macam biasa kita nak pergi polo. Nak tengoklah Syah sikit apa yang ada kan. Okay, let's go. Kita selam-selam. Riki. Apa yang ada. Selam muka selam dua kiri ni kita belah kanan. So, I dah nak beli dah. I punya baju warna merah. Merah maknya. So, jom. Mama, kan birthday Man adik jadi 540 je. Kan birthday Man adik jadi 540 je. So, I got mine. Baju. Nak keluar Jumaat ni dengan Syau dengan Hazi lah. Jom. Jom lah, tak bergerak ni. Jomlah korang. Mau apa? Jom korang. So, I dah dapat barang-barang L. And now, I nak pergi baby. Nak pergi KL. Ramai pula hari ni. Walaupun hari ni hari apa? Senin. Tapi ramai. Ada common sense lah sikit. Kenapa? Common sense lah sikit. Tu. Dah pergilah. Butik kau belanja. Mama butik kau ada 50%. Mana? Ding. Dah pergi Ni kedai adik. Free je. Pergi. Kita orang kehausan. Kita orang nak minum-minum kat dom jap. Kepenatan, kehausan semua ada ni. Nak order jap. Usah-usah je air apa dia. Haus weh. Haus teruk. Lawalah El hari ni macam ragut. Sekarang pukul 3. Dan mata I macam tak boleh buka. Sebab malam tadi tidur pukul 5. Pukul 9 dah bangun. 4 jam je tidur. Ngantuk. Tidur dengan baby. Kucing El. Asyik kacau je. Bila contohlah, dia tu suka aircon tau. Kadang-kadang El nak tidur dengan kipas. Bila pasang kipas je, bila pasang kipas je, dia akan terjaga. Dia nak aircon. So tidur El ni macam tak cukup. Now pukul 3 dah nak pergi ke KL. Nak pergi jalan-jalan kat KL lagi sekali. Since korang suka sangat, kita orang jalan-jalan KL. Jom. Betul-betul dah kurus, dah tak diet dah.
Makan cookies lah, makan apalah. Tengok sikit. Aku kan berikan dari juga banyak. Ya? Kamu tak kisah. Faham? Sudah sangat kan? Tak sabar nak tidur dalam kereta. 50 minit kat dalam kereta. Nak pergi ke KL. Yeay, boleh tidur lama. Let's go. Good night, Yin. Most best moment. Cakap. Okay guys, baru celik mata ni. Macam mana mau tidur? Sebab 54 minit tidur dalam kereta. Terus sampai dah pavilion. Mamai lagi ni. Terima kasih kau supir kat belakang. So ya. Aku tak nak cakap. Macam mana? Ya. Ya. Kalau korang tidur aku ambil makul sleep. Ngantuk gila. Ngantuk? Betul. Dah. Ni tengah nak tukar dia punya ribbon. Tukar ribbon apa ni? Bapa beli lain. Lain. Kan? Lagi sama yang phone. Sudah. Tu kata X ni. Oh, tak ada. Yang kakak nak tu pun tak ada. Okay, ini dah dapat tukar dah dia punya sunglasses. Dia ambil seakan papa punya tapi dia punya hitam. Sekarang kita nak naik ke atas. Nak pergi mesin sebab... Muka lelaki tu dia tengok kau macam disgusted. Kenapa? Asal? Macam ni muka dia. The fuck? Apa aku buat? Kita nak pergi mesin. Nak pergi mesin nak tukar my handphone. Nak letak screen protector. Nak beli casing. Let's go pergi mesin. Okay, tak nak record kat dalam ni. Nak tukar screen protector je. Okay, bye. Wow, cantiknya decoration Christmas. Cantiknya. Kemain tengok ni walkway dia. Mana betul orang macam tu? Oh, Merry Christmas. Tangga dia glitter. Bling bling. Bling bling. Mama, tengok ni korang decoration dia macam dekat luar negara dah. Tengok ni ada siap mi lagi. Hey, apa ni? You are not allowed. Hey, cakap gambar berdua je. Sini masuk. Miss Paris dan Lana. You guys miss Paris? Yeah. Feeling the vibe. Set tu? Mana pulaknya? Nampak? Spek. Reading spek rumah. Mana betul. Betul lah. Macam ni. Okay guys, sekarang ni kita dah done pavilion. Kita nak pergi berganjak terus ke KLCG Mall. Pergi KLCG Mall, orang kata baru buka. Kita orang nak macam hunting, malas. Okay, kita orang tak jadi nak makan dekat pavilion tadi. Kita nak mengopi dekat Shiva ni. Ui, hujan. Tak ada Matcha strawberry. Jom. Makan kat sini. Hujan. Habis makeup. Oh, kedai dia sangat-sangat colourful. Colourful gila. Hi babe. Nak naik atas. Okay. Ni ada scan dan menu-menu dia. Pakai headphone sebab tengah edit untuk birthday. Okay. So tadi kita orang order sampai RM160 hanya untuk dessert dan air. So ini menu dia. Menu dia semua banyak variety. Minggu tak ada. Mango bingsu tak ada. Kita orang order mango tiramisu. Tiramisu bingsu. Lepas tu pandan. Nantilah kalau dah sampai nanti tunjuk. Tapi yang penting memang banyak lah. Tapi guys, kedai ni memang kedai FOMO kan? Kenapa kedai FOMO? Budak estetik semua datang. Ya, memang perlu lah, wajib. Memang perlu. Waktu kita orang dating dulu tu pun dia ni ajak sini. Tapi tak nak. Ya, kita nak try matcha strawberry. Dia cheese dengan yang biasa. Mama yang biasa almond and cheese. Okay, nak edit video, boy.
So ni korang tiramisu bingsu dia. Okay, yang tu mango sticky rice. Jom makan. Oh, sedap. Panas dengan mulut. Ya. Adik suka lah ni, sedap. Makan dengan krim dia pun. Jangan salah makan. Sedap. Buat dia lembut. Kenapa? Ya, kau ada problem gigi ke? Kita pakai tu, ubat gigi tu. Mama tak ada dah sekarang. Sumpah, gigi depan. Kenapa? Sedap loh. Something different lah. Kalau yang kosong kita makan dekat tu. I love it. Ada hati je mama. Nakal. Dia nak tanam dia pun. Ada boleh nak sangka. Dia kata dia nak marah dia. Apa tu? Kira ada cheese apa tu, matcha. Okay, let me try. Tak rasa di sini. I see. Okay, mesti sangat air budak ni. Korang, not bad. Not bad. Apa yang tak boleh kacau-kacau lagi ni? Apa payah itu ni? Ya Allah. Ni pertandingan kacau air ke apa? Siapa menang? Korang tengok Yin punya truffle Nutella strawberry. Oh my god, Yin sedap je. Pakai, nak tengok? Nak tengok Yin? Nak? Macam mana? How it taste? Sedap. Can I have a bite? Tu apa tu? Waffle? Kau? Yo. Sorry tu korang kalau I busy sikit. This is sangkaya pandang. This is 1 minute, right? Jom try. Wee. Orang dessert lepas makan. Kita dessert dulu. Dia baru makan. Kau lagi agak? Ha? Nak lagi ni? My favorite. Okay, kata nak ya? Sini. Tak larat Yin. Apa tu? Apa? Kelapa. Dia tak ada kaya pandan ke? Kaya warna hitam. Rasa? Tak ada? Sorry. How was it? Hidup! Sejuk kan? Mama bagi dia semua sikit. Budak orang hidup. Sedap. Apa? Oh, sedap. Ya. Tak adalah sedap. Aku ni. This is my top one. This is my top one. That one is your top one. Mama? Ni. Oh, pulut mangga. Suka pulut mangga. Oi korang. Sekejap. Besar ni. So guys, sekarang ni kita kat mana? Kita dekat IOI City Mall. At the end, mesti akan pergi kat sini. Korang perasan tak? Kita orang macam, jiwa kita orang macam magnet kat sini. Pergi KL, last stop mesti nak IOI. Tak tahu. Dia memang macam IOI macam wajib macam tu. So IOI ni semua benda ada. Senang, one stop center. One stop center orang cakap. So apa yang nak buat dekat IOI ni sebenarnya Mama nak itu video lain lah. Itu rahsia lah Itu rahsia, itu video lain. Nanti kita orang ada projek
Sebab mama ada bernazar something. Itu nanti. So sekarang ni apa kita nak lakukan ayah is dia nak tukar dia punya lens Ray-Ban Meta. So ni tengah parking. Okay, nanti I sambut. Orang tengok ni. Sakit kepala aku. Babi lah dia ni. Ni korang. Dia nak buat spek dia. Siut. Apa ni? I nak makan pedas-pedas. I nak dah gabi. Lepas tu reaction dia macam tadi. Macam bodoh. So guys, kita orang tinggalkan yang kat kedai spek. Sebab sekarang dah pukul 9. Takut nanti apa, kedai restoran semua tutup. Kita nak makan K-Fry. Okay, kalau korang nak tahu Ayo macam ni lah rupa dia. Kita dah muak dah dengan Ayo ni. Daripada yang kita orang pergi sekarang ni wing lama. Daripada wing lama ke wing baru, wing baru ke wing lama. Sampai dah hafal semua. Jauh wing lama ke wing baru? Jauh weh, tengok ni baru nak pergi ke hujung wing lama ni pun dah mengah dah ni. Katanya yang terbesar di Malaysia. Tenggara? Asia Tenggara. Tenggara ke Malaysia? Tak tahulah. Nanti kita search. Nanti buat research And now kita nak makan K-Fry. Kesukaan mama. Kalau nak snack-snack, bagi El order apa-apa hal. Makanan dah sampai semua. Dah sampai semua pula. Almost. Sekolah. Tak selesa dengan kamera. Kalau tak selesa bagi tahu. Tak selesa. Tak selesa. Takut order tu. Nak, you want? Kira. Kita nak pergi dalam bedah ni. Ni dalam mana? Mana ke? Panas dia. Kau boleh tengok panas sudah ni. Okey. Sekejap, tak tunjuk. Okey. Kasih. Oh, ni dapat. Ada je lah. Okay, ni betul-betul surprise. Ya, Mama berjaya. Jaya? Okay guys, that is the end of this vlog, birthday vlog. Thank you so much guys for watching. Thank you juga kepada sesiapa yang wish L. And yeah, I think I'm gonna end the vlog here. Thank you guys for watching this vlog. Korang jangan lupa share, like and subscribe this video and comment down below anything. Dulu lah Pak, sampai sekarang dah kenyang.